Kawan-kawan, kalau anda nak cari rumah 2 tingkat, you boleh tengok projek sini. Ini saiz 20x65, dia dekat Jalan Pogas sini lah. So untuk sini dia ada tempat sampah dengan peti surat, dan dia ada air dengan untuk elektrik punya lah. Ini 2 kapak boleh muat. So untuk ni dia sebab dia corner lot, so dia ada extra lane kat tepi. So dia pintu kosong. Sini tempat foyer. So foyer sini kalau you nak buatkan cabinet macam ni, boleh lah. Dia memang dia ada satu ruang untuk you. Dan ini dia punya living hall. So sini dining, boleh muat lah untuk 6 seated. Kalau nak letak 8 seated pun boleh. Ini kitchen dia. So dia ada buat satu island dekat sini. Dia boleh duduk sini lah makan breakfast. Ini top bawah boleh muat. Lepas belakang dia masih ada 5 kaki. Kalau you nak sini, dia boleh buatkan dia punya tempat yard untuk washing machine. Dan 5 kaki ni kalau you nak extend untuk buatkan back kitchen pun boleh. Dalam sini boleh buatkan dry kitchen. Dan bawah sini dia ada satu tandas. So ni tandas boleh share lah untuk yang bawah. Sebab doktor dia ada 4 bilik, 3 bilik air. Ini bilik bawah untuk bilik tamu ke ataupun bilik untuk parents ke pun boleh. Dan bawah sini ada satu store. So store ni memang dia sama lah, tapi cuma tak ada lah yang ni cuma ID. Okay, so kita pergi tingkat atas. Untuk lantai sini kita bagi laminated timber floor lah. Memang dia rasa macam kayu, lagi best lah daripada tiles. Dia sambung sampai atas. Okay, so naik atas ini yang second living hall. Dia ada high ceiling dekat sini. Tengok dia boleh buat satu lampu macam ni, memang cantik menarik. Okay, so untuk sini dia ada satu tandas dekat luar. So ini kalau untuk dia akan share lah, untuk orang yang share. So ni bilik kedua, bilik dengan kabinet, meja semua boleh muat. Lepas tu bilik ketiga pun sama. So kita tengok untuk bilik master. Bilik master memang luas lah. Dan ni dia boleh buatkan untuk kabinet besar macam ni. Dan untuk master bedroom dia ada satu tengah sendiri. Kalau hari ni you nak cari rumah landed 2 tingkat yang freehold dekat Jalan Boga, you boleh tengok projek ni. So kalau anda ada minat, boleh PM sekarang. Kita jumpa dekat showroom.